Assalamualaikum. Hari ini saya nak ceritakan bagaimana cara kita nak buka tayar spare dekat Pro2 Arus. Arus ni tayar spare dia berada di bawah. Di bawah ni. Macam mana nak buka tu? First kali kita dapatkan tools dia. Tools kelengkapan panah-panah untuk kita buka dekat untuk tayar spare tu berada di bawah seat. Yang ni ya. Okey, kena dapatkan pencangkuk ni dan dengan tools untuk kita pusing dekat bawah tayar dia. Okey, macam mana nak masukkan? Okey, masukkan dekat sini. Okey, masukkan sampai hujung and then pulas ikut lawan jam. Okey, dah pusing habis sampai ke bawah and then keluarkan benda ni untuk kita tarik dia punya tayar. Lepas kita dah keluarkan dan kita dah tukar proses tukar tayar apa semua tu, kita nak masukkan balik tayar ni dekat tempat asal. So kita masukkan benda ni balik lah. Masuk benda ni balik, tolak and then masuk benda ni. Ni punya pencangkuk ni. And then korang boleh pusing balik lah ikut arah jam. Okay, dapat sesuatu daripada video ni? Untuk next tips, kalau korang nak video, just komen kat bawah.